Hello. Kau yakin ke duit KWSP kau tu cukup nak hidup lepas bersara? Sebab, jujur besar chance memang tak cukup. Kau ingat tak cukup sikit? No, dia tak cukup banyak. Macam pergi makan kedai mahal, tapi wallet tinggal shilling. Masa dah bersara nanti, gaji tak masuk dah. Tapi belanja still jalan. Paling ngeri, kos medical makin naik. Bayang hidup 20 tahun tanpa gaji, tapi swipe card hari-hari. Seram weh. Bukan filem, ni real life. Nak survive lepas bersara? Paling kurang RM200,000. Tapi real talk, ramai perlukan RM300,000 ke atas. Kalau tunggu lagi setahun dua baru nak simpan untuk bersara, maaf cakap, memang game over. Tak sempat kejar. Start awal. RM500 sebulan pun cukup. Dari nanti terkejut kena simpan RM3,000 sebulan, terus tak jadi. Simple je, simpan emas public gold. Buka akaun, masuk duit tiap bulan. Nak mula? Jom, aku guide terus.